Apa yang dimaksudkan dengan jual beli dari segi bahasanya, al-bai', bahasa Arabnya al-bai'. Bai'un bermaksud mengambil sesuatu dan memberi sesuatu. Ini dari sudut bahasanya. Manakala dari sudut syariatnya, apa yang dimaksudkan dengan al-bai' atau jual beli ialah pertukaran harta dengan harta. Beribu-ribu tahun sebelum ini, wang ringgit itu belum wujud lagi. Sebaliknya, jual beli itu tertumpu kepada penggunaan mata wang emas dan perak atau sistem barter, pertukaran barang dengan barang dengan tujuan pemilikan mengikut caranya. Yang ini jual beli ni ada cara-cara dia mengikut apa yang ditetapkan dalam uruf, sama ada dengan akad perkataan atau dengan cara perbuatan yang tertentu. Itu definisi jual beli menurut syarak. Pertukaran harta dengan tujuan pemilikan mengikut caranya, sama ada dengan akad perkataan atau perbuatan tertentu yang berkaitan.